Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Okey, ni video part 19. Aku nak bagi korang semua tengok satu video ni dan kita hadam sama-sama. Jom. So, task pertama beli barang and then dapat refund. Dapat duit lebih lah. Beli 140 lebih, you bayar dia balik mungkin 106 ke 17 sebab 10% kan. Task kedua, beli barang juga. Sama juga. Sama boleh refund. Okey, bila dia beli barang tu, dia bank in duit dalam account tu. So, account tu you akan bagi. Barang tu beli tak? Tak. Barang tu tak, sebenarnya tak beli pun. Just tunjuk and then suruh dia masuk duit. Itu saja. Itu saja. Okey, then lepas tu then task 3 dia ada 3 order nak buat. You kasih dia suruh dia kalau ada satu promotion, kalau you complete 3 task, dia akan ada the bonus reward. Apa dia? Bonus reward. Yalah, apa dia? RM 288 macam. Kalau you complete 3 task lah. So maknanya untuk task ketiga, kalau dia beli barang, dia dapat beli barang tu dan dia dapat di-refund balik harga barang tu termasuk dengan RM288. Betul? Kalau you complete 3 task. Complete 3. Okey, lepas tu orang ni complete 3 dah. Dia dapat 288. Tak dapat? Ni soal tak dapat lah. Sudah tak dapat. Okay, and then what happened? And then kalau dia soal complete 3, berarti dia tahu you punya task sudah overtime. Okey. Lepas tu bagi dia overtime punya task. So, dia dah buat task untuk nak dapatkan RM288. Dia dah bayar tapi RM288 tak dapat. And then dia minta RM288 kat you cakap apa? Suruh cakap dia punya task buat overtime. Oh, sudah lambat lah. Sudah lambat masa. Okay. And then kalau nak dapatkan kena buat apa? Buat overtime punya task. Overtime? Overtime punya task. Tambah lagi kerja. So, untuk tambah lagi kerja ni dia akan dapat RM288 ke dapat lebih lagi? Lebih lagi. Ada lebih lagi dah? 288 buat ada. Macam so ada banyak package lah. 288 lagi. Ada itu overtime di atas, commission 35. 35 apa? Commission. Kalau you yelah 35 apa? Commission 35% ke RM35 ke? 35%. Okay, barang tu siapa yang bagi dia untuk beli? Saya. You bagi? Apa nilai barang untuk yang task overtime? Bag ke apa ke? Berapa nilai? Berapa 2,000 macam. Dia akan cari barang yang harga 2,000. So you bagi dia barang harga 2,000, dia akan bank in 2,000. So dia akan fikir daripada dia bank in tu, dia akan dapat 2,000 plus 30% daripada 2,000, betul? Ya. And then apa jadi? And then dia itu overtime task, dia ada 2 mission nak buat. Nak buat 2 task. Untuk apa? Overtime task ada 2 nak buat. Satu yang 2,000. Satu lagi? 4,000 macam. 4,000 lebih pula. So paling tinggi pernah dapat berapa? Satu hari. Satu orang berapa ibu dapat? 10k. 10k pernah dapat lah. You letak barang yang harga tinggi lah. Betul. Dia suruh dia beli, dia suruh dia bayar. Dia pun bayar. Sebab dia ingat dia boleh dapat 30% daripada 10k. Tiba-tiba tak dapat. So, mana you dapat contact number ini klien mangsa semua? Apa? Contact number, ini klien punya contact number mangsa semua you dapat dari mana? Itu customer punya. Baru-baru ini, Whoscall telah membuat kolaborasi bersama polis Diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu hela skamer. PDRM telah bersetuju dengan Whoscall untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID Portal. Dengan semua maklumat ini, Whoscall akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Whoscall sekarang.
Lah. Scammer lah. Download Biskol sekarang. Be smart, stay alert. Okey, jelas. Kita semua dah tengok video ni dan kita buat penilaian sendiri. Itu bukan siapa-siapa yang bercakap, penguatkuasa sendiri kan? Alright. Apa-apa pun, berhati-hati. Ingat, duit kita tetap duit kita. Jangan senang-senang untuk bagi kat orang lain menipu kita. Assalamualaikum.